Mampus Rohingya dari Malaysia. Duduk Malaysia goyang kaki. Paksa kita derma duit dekat puak dia. Buat rumah dekat tanah entah siapa-siapa. Best kan jadi diorang? Kita yang Malaysia ni kena kerja nak duit. Nak beranak pun kena bayar dek. Even kat hospital kerajaan. Cukai bermacam rakyat kena bayar. Puak-puak Rohingya ni relax je naik bangunan free kat tanah rakyat Malaysia. 3 dekad lepas, jumlah Rohingya di Malaysia dianggarkan sekitar 10,000 orang. Tapi pada hari ini, angka tu dah melonjak lebih 12 kali ganda kepada kira-kira 126,000 orang yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Itulah, pada 2017 tu, Najib sangguplah laungkan. Ini bukan soal agama, tapi kerana mereka manusia. Nyawa mereka berharga. Lepas tu, tengoklah sekarang apa yang jadi. Pada 2017 tu juga, geng PAS siap buat Malam Rohingya. Bukan tu je, orang Malaysia sendiri buatkan lagu untuk diorang. Selamat Malam Rohingya. Kemain VVIP kau Rohingya. Baru-baru ni pun, aku ada nampak orang up kat thread yang ada flat yang fully diorang buat sendiri. Mana dapat duit? Mana dapat tanah? Pelik. Tapi tu kan Rohingya. Kerajaan Myanmar punyalah tegas untuk memang tak nak langsung terima geng Rohingya ni. Tapi negara kita baik sangat. Sikit-sikit kesian. Bagi beranak free. Ada juga yang dapat lesen kenderaan. Semudah tu. Halau Rohingya. Yes, petition untuk halau Rohingya dari Malaysia pun dah nak cecah 300k. Lepas tu, aku sendiri pelik dengan rakyat Malaysia yang masih pertahankan mereka ni. Kalau Myanmar sendiri pun tak terima Rohingya sebagai sebahagian daripada rakyat mereka, apatah lagi kita. Sebab hakikatnya, Malaysia bukan negara asal mereka. Diorang ni dah lah bawa perangai sakai ke negara kita. Bila ditanya dia dari negara mana, masing-masing sebut Malaysia. Tak malu ke? Tak ke rosak nama negara kita disebabkan geng-geng sesat ni. Actually, geng dia ni lagi teruk lah daripada Bangla. Even aku sendiri tak berapa nak terima Bangla dekat Malaysia ni. Yang terlalu ramai. Tapi at least we know yang diorang bekerja. Tapi si puak-puak Rohingya ni memaksa saya suruh bagi duit. Dah lah banyaknya budak bawah umur yang jadi tukang minta sedekah. Tak payah cakap dekat tengah bandar KL je. Aku ni orang Pahang. Kat Kuantan tu pun bersepah geng dia minta duit. Buat muka kesian pula tu. Paling tak ngam kalau dia bergaduh sama sendiri sebab berebut duit. So kalau ada 3 orang kena bagi dekat tiga-tiga. Tapi persoalan yang ramai tanya ialah mereka sendiri nak ke balik? Aku rasa diorang lagi sanggup kena campak dekat laut dari kena hantar balik ke Myanmar. Sebab ramai yang tahu keadaan dekat sana masih tak berapa nak stabil. Ada yang sanggup naik boat berbulan-bulan, ada yang sanggup ambil risiko besar semata-mata untuk keluar daripada Myanmar. Tapi pada masa yang sama, nak hantar mereka pulang pun bukan semudah beli tiket bas dan suruh balik. Tapi nak tak nak memang kena hantar lah kan keluar. Tak kisahlah macam mana pun, tak kisahlah mana pun, janji bukan dalam Malaysia. Maybe kita boleh campak betul-betul diorang dalam Laut Cina Selatan. I think it's a good idea. Sebab tu sampai hari ni isu Rohingya masih jadi bualan hangat. Ada yang tengok dari sudut kemanusiaan, ada yang tengok dari sudut keselamatan, dan ada juga yang tengok dari sudut ekonomi. Tapi satu benda yang semua orang setuju, isu ni masih belum ada penyelesaian yang betul-betul jelas. Dan selagi benda tu tak selesai, selagi itulah topik Rohingya akan terus jadi antara isu paling panas dalam Malaysia. Tapi aku rasa kali ni punya borak pasal Rohingya ni memang nampak rakyat dia dah lama bengang dengan perangai geng diorang ni. So kita patut halau Rohingya dulu ke Bangla dulu ni?